Okey geng, jumpa lagi kita dekat channel Abang Gero. Macam biasalah, bila jumpa Abang Gero ni mesti nak review motor kan. Jadi untuk hari ni kita nak tengok S1M Naga ataupun S1M Mulak. Okey, untuk motor ni kategori skuter lah daripada S1M nah. Ada Taiwan lah, Taiwan. Untuk S1M dari Taiwan lah. Untuk skuter ni S1M ni brand kita kata yang boleh dipercayai dah lah dekat tangan Abang Gero. Ada dia punya harga. Sebelum tu kita tengok dulu, walk around dulu. Kita tengok dulu keliling apa yang ada pada motor ni, spek apa yang ada pada enjin dia, tinggi seat berapa apa semua. Lepas kita tengok walk around kita akan tengok dia punya harga. Okey, jadi hari ni macam biasa-biasalah. Hampa lepak-lepak lah dengan Abang Gero untuk sama-sama kita tengok S1M Naga 155. Okey, jadi lepaklah dengan Abang Gero hari ni. Kita santai-santai, kita tengok S1M Naga, apa yang ada pada motor ni, apa kelebihan yang ada pada motor ni, apa aksesori yang ada pada motor ni. Tapi bagi Abang Gero dia tak ada lah apa, tak ada satu benda yang wow sangat pun. Cuma bentuk motor ni first lah dekat Malaysia macam ni untuk kategori 150 lah. Kalau 250 tu kita dah ada macam Moda, Sporter S macam tu lah. Yang ni dia main kategori 150, ya bentuk dia skuter nak macam sport, skuter lebih kurang macam tu lah. Okey, yang penting lagi kita tengok dia punya harga. Sekarang kita tengok dulu apa yang ada pada dia. First kali kita tengok dekat bahagian enjin dulu. First mesti orang nak tahu dia punya spek kan. Okey, untuk motor ni dia main dengan enjin 1 silinder 4 stroke liquid coolant. Okey, jadi enjin dia disejukkan menggunakan cecair liquid lah. Okey, cc bersasaran 149 cc, 13 Nm of torque dan horsepower boleh mencapai sehingga 14.2 horsepower. Jadi untuk top speed motor ni Abang Gero ada tengok tadi dia boleh capai kelajuan sehingga 120 km/h. Jadi untuk jalan di Malaysia ni kategori 150 120 kelajuan tu dah okey lah, dah okey. Tapi mungkin kita boleh orang kata apa buat sentuhan sikit untuk upkan dia punya kelajuan kan. Biasalah tu orang Malaysia pandai kan. Okey. Jadi kita nak tengok bahagian tayar pula, saiz tayar apa yang dia bagi. Okey, untuk tayar depan dia bagi saiz 120/70 rim 13 inci siap dengan tayar tubeless. Untuk saiz disc brake pula 260 mm siap ada ABS, siap ada TCS. Dan kita tengok bahagian belakang pula. Untuk saiz tayar belakang dia bagi saiz 130/70 rim 13 inci siap tayar tubeless. Lepas tu dia punya disc brake saiz 233 mm siap ABS, siap TCS. Okey. Jadi itu dia punya saiz. Tayar dia bagi 13 inci ya. Abang Gero ada buat satu video motor yang motor apa? Yang rim dia 13 inci tu. Dia pun kata tayar susah nak cari. Abang Gero rasa senang sangat-sangat lah. 13 inci ni senang sangat-sangat lah. Bukan susah pun. Serius Abang Gero cakap tak susah. 13 inci ni kebanyakan motor pakai sebenarnya kan. Cuma tak tahulah hang cari dekat mana yang susah jumpa tu kan. Jadi bagi Abang Gero 13 inci tayar skuter banyak sangat-sangat pakai. Jadi memang senang nak cari. Jadi untuk orang yang susah kata nak cari tu, hang pergi dekat Shopee type je saiz tayar ni. Sat ya dia naik. Okey, jadi macam tu saja. Alright, lepas tu kita nak tengok pula dekat bahagian dia punya suspension. Okey, untuk suspension bahagian depan dia menggunakan teleskopik 90 mm. Belakang pula dia bagi monoshock swing. Setengah dia bagi sebelah. Okey. Monoshock sebelah dia macam tidur lah dia punya monoshock tu. Jadi untuk motor ni nampak nice dan garang lah. Okey, lepas tu untuk motor ni berat dia lebih kurang dalam 144 kg. Untuk tinggi seat pula 800 mm. Berat Abang Gero 94. Tinggi Abang Gero 174. Ini adalah kedudukan Abang Gero di atas S1M Naga 155 ni. Okey. Jadi untuk hampa yang tinggi lebih kurang Abang Gero, bolehlah jadikan Abang Gero sebagai model hamba. Jadi untuk orang yang rendah lagi pun boleh, tak ada masalah. Sebab Abang Gero pun duduk kaki flat macam ni kan. Jadi untuk hampa tak ada masalah lah. Alright. Jadi untuk tank pula. Untuk kapasiti tank motor ni dia saiz dia 7.3 liter. Untuk enjin dia 1 liter. Okey. Jadi itu adalah sedikit sebanyak kita tengok spek-spek yang ada pada motor ni lah. Jadi sekarang kita nak tengok pula keseluruhan motor ni. Kita starting daripada bahagian depan motor ni. Jadi ini adalah bahagian depan
S1M Naga ni. Jadi ini dia punya warna cover. Okey, ini ada macam kita cover dia lah. Okey, sini dia punya lampu. Alright. Lampu dia kata bentuk macam ulak. Jadi hampa tak tahulah ulak tu macam mana kan. Saat abang Khairul start dah abang Khairul on dia punya lampu. Jadi lampu dia macam ni. Alright. Ini adalah dia punya lampu. Ulang dia tu tak tahulah. Yang ni lah kot kepala ulangnya tu kan. Tapi adalah benda yang nampak macam ulang saya kita tengok. Okey. Ini adalah lampu main. Sekarang abang Khairul akan on lampu atas macam ni. Okey. Kalau high beam dia akan jadi macam ni. Okey. Lepas tu dia ada signal kiri dan juga kanan. Di sini ada signal kiri. Ini signal kanan. Dia main LED jugalah. Okey. Ini adalah pandangan daripada hadapan. Alright. Ini dia punya magak depan lah. Okey, magak depan ya. Tak ada apa sangat pun macam Abang Khairul cakap tadi tu lah. Tak ada apa-apa yang hebat sangat lah dekat motor ni. Okey, sekarang kita tengok dekat bahagian atas ni. Okey, dekat atas ni kalau kita tengok, first kali kita tengok meter lah. Meter motor ni dia bagi meter digital full color sahaja. Okey, dia cuma ada RPM. Ini meter kelajuan kita. Ini dia punya temperature. Ini jam. Okey, sini dia ada odometer, sini ada meter minyak, sini dia ada lampu-lampu dia bagi tahulah, ada ABS apa semua, TCS maksudnya. Sini ada 2 button lah. Okey, ini meter dia macam tu saja, simple sahaja. Untuk handlebar dia bagi handlebar macam ni, macam Garrett BMX ni. Alright, untuk dia punya button-button di sini sebelah kanan ada keyless switch, ada juga starter di sini. Di sini handle grip, di sini dia punya balancing. Jadi untuk brake level dia bagi biasalah, tak ada adjustable apa, kosong macam tu sahaja. Alright. Lepas tu kalau untuk sebelah kanan, sebelah kiri kalau kita tengok, rapat sangat. Sebelah kiri kita tengok dia ada button hazard. Okey, signal kiri kanan. Dia punya button horn. Lepas tu dia ada lampu atas bawah. Sini adalah lampu high beam. Okey. Untuk brake level bahagian belakang pun sama jugalah. Dia tak ada apa-apa lah. Dia macam kosong macam tu sahaja. Okey, motor ni dia main jugalah dengan dia panggil smart key yang ni. Dia panggil smart key. Ini dia punya remote 2. Ini dia punya smart key lah. Sama ada kalau kita nak buka dia punya tank, kita akan pulah ke kanan macam ni. Okey, ini tank dia. Jadi tank dia duduk di sini ya. Tak perlu turun motor lah kalau hang nak masukkan minyak. Okey. Macam tu saja. Alright. Kalau hang nak buka di sini ada satu cakok. Alright, ini ada cakok. Lepas tu di sini ada satu kompartmen. Dia ada satu kompartmen, hang boleh letak hang punya barang-barang dekat sini lah. Okey. Abang Khairul suka kompartmen macam ni, Abang Khairul suka. Cuma dia tak tertutup lah. Kalau masuk air tu dia ada lubang lah satu keluar. Cuma hang jangan letak lah handset waktu hujan-hujan. Okey, di sini ada dia punya USB, dia ada type C dengan type A lah dekat sini. Okey. Jadi macam tu sahaja. Jadi kita nak tengok dekat dia punya bawah seat pula. Untuk kompartmen bawah seat agak luas lah. Agak luas lah. Helmet sebiji boleh masuk. Sebiji je, tak ada lebih. Di sini dia punya chassis number dia. Okey, ini adalah bahagian kompartmen di bawah ni. Agak abang kira dalam 20 liter lebih lah, lebih kurang. Alright. Ini adalah bahagian kompartmen, ini adalah bahagian seat. Seat dia pun agak lembut, agak selesa lah. Kalau naik dorang pun boleh, tak ada masalah. Yang paling penting seat dia agak lebar. Kalau kita tengok tengah abang, lengan abang kira dia panjang tau. Dia panjang, 1, 2, lebih kurang 2 jengkai macam tu lah, lebih kurang. Okey, untuk tinggi seat dia 800 mm. Berat motor 144 lebih kurang. Tinggi seat 800 mm. Tinggi abang Khairul 174, berat abang Khairul 94. Ini adalah kedudukan abang Khairul di atas motor S1M Naga 155 ni. Okey, macam ni sahaja. Jadi kalau orang yang tinggi, dia tak tinggi sangat, rendah daripada abang Khairul, 160 pun boleh naik lagi lah. Sebab abang Khairul 170 pun abang Khairul pijak macam ni. Jadi kalau 16 boleh lah, jinjak sikit lah. Okey. Lepas tu untuk jarak dia ni, untuk abang Khairul, just nice. Ngam-ngam. Okey, macam ni sahaja. Okey, dia boleh pijak di sini. Lepas tu dia boleh pijak di sini. Macam tu. Okey, jadi orang kata apa, agak selesa lah, agak selesa. Boleh consider untuk pakai motor ni. Okey, lepas tu kalau kita tengok cover di sebelah sini, apa semua tak ada apa lah. Sini dia punya exhaust, cover radiator, sini dia punya footrest di bahagian belakang. Macam tu. Alright. Okey, footrest bahagian belakang. Lepas tu sini dia punya cover
Okey, kalau kita tengok perhatikan betul-betul dekat sini lah. Dia ada macam elemen-elemen sisik ulang sikit. Nampak ke tak pastilah dalam video tu. Nampak dia ada macam elemen ulang sikit lah kalau kat sini. Tapi dia memang hidden lah. Memang dia tak nampak lah. Kalau kita tengok sepintas lalu memang tak nampak. Kalau tengok betul-betul, dia ada lah bentuk-bentuk sisik ulang dekat situ. Alright. Sebelah kiri pula. Sebelah kiri pun sama jugalah dengan sebelah kanan tadi tu. Ini semua sama saja. Forest dekat sini. Okay, sini dia punya cover belting. Sini dia ada sisik ulang dekat sini lah. Alright, ini adalah bahagian kanan dia. Sebelah bahagian kiri dia, sorry. Untuk bahagian belakang pula. Ni belakang-belakang ni kita kena tengok lama sikit lah. Okey, sekarang dia punya lampu kita tengok dia main macam ni. Bagi buatkan on dulu. Okey. Okey, ini adalah lampu sebelum Abang Giro tekan brake. Kalau Abang Giro dah tekan brake, dia akan menyala lebih kurang macam ni. Okey. Okey, nice, nampak cantik lah. Dia main lampu bentuk macam C macam tu lebih kurang. Macam taring ulang lebih kurang pun ada. Okey, motor ni dia memang dah tak main ekor dah lah. Dia tak ada ekor belakang dah. Untuk signal dia letak di sini. Itu yang leceh sikit tu. Kalau dia letak di atas cover ni lagi best lah. Kalau letak kat ekor ni kan. Jadi dia letak di sini. Jadi maksudnya kalau nak buang yang ni kena modify dia punya signal ni untuk naikkan ke atas lah. Lagi orang kata apa, lagi selamat lah. Okay. Untuk motor belakang ni, dia tak ada ekor belakang lah tau. Ni memang my original macam ni. Dia memang tak ada ekor belakang. Ekor dia duduk di bawah macam ni. Dia punya ekor dia duduk di bawah macam ni. Lepas tu motor ni kalau kita tengok, dia punya mono, dia main selang tidur macam ni. Sebelah sahaja. Sebelah kiri. Sebelah kanan tak ada. Alright. Lepas tu kalau kita tengok pula swing arm dia, dia main single swing arm. Ini disc brake dia dekat dalam disc ni, dalam dia punya sporing belakang. Okey. Jadi ada apa-apa lagi yang Abang terlupa ke? Kita dengar dia punya enjin tengok macam mana. Untuk last lah ni, kita dengar enjin tu. Bismillahirrahmanirrahim. Motor ni ada TCS jadi Abang tak boleh nak rem kuat-kuat lah. Okey. Macam tu je lah. Dia tak boleh nak rem kuat sebab dia akan mati lah. Sebab motor ni dia ada TCS. Okey. Jadi ini adalah SYM Naga 155. Jadi situ orang kata apa, sedikit sebanyak spek yang ada pada motor ni. Jom kita tengok dia punya harga pula. Okey. Jadi macam tu lah. Naga, ulak kat Vietnam dia pun panggil, kat Vietnam ulak tu dia pun panggil naga lah. Macam tu lah. Jadi sebab itulah dia nama SYM Naga. Kalau dekat Vietnam, ianya bermaksud SYM ulak. Tapi kita tengok bentuk lampu depan tadi, kita tengok sisik-sisik yang ada tu, adalah sedikit orang kata apa, kita panggil apa, ada efek elemen-elemen ulak tu ada lah. Jadi kita boleh pakai lah benda tu. Okey, dan yang paling penting sekali harga dia. Jadi macam biasalah, kalau hampa nak berurusan dengan Abang Gerol, boleh je klik link dekat description tu. Kalau hampa duduk dekat luar daripada Jitra, kalau contoh duduk Perak, kita ada kedai di Taiping, di Bagan Serai. Kalau handuk area Penang, boleh ambil kat SP lah. Kita ada lebih kurang dalam 18 cawangan. Mungkin akan pergi ke 20 sampai hujung tahun ni. Ada dekat Jitra, Alostak, Arau, Kangak, Langkawi, Taiping, Bagan Serai, Padang Serai. Jadi lebih kurang macam tu lah. Abang Giro pun tak ingat lah, banyak sangat dia punya cawangan. Okey, jadi untuk harga SYM Naga 155 ni, cash on the road, siap insurans nombor 1, RM9,600. Untuk harga loan pula, loan jangan risau nah. Abang Giro sebut harga tu harga on the road lah. Tak ada charge-charge yang tersembunyi. Tak ada hidden charge. Tak ada kena bayar dari rotek ke apa ke, tak ada dah. Penghantaran pun Abang Giro hantar sampai depan pintu rumah hampa secara percuma sahaja. Okey, deposit RM0 3 tahun 387, 4 tahun 313, 5 tahun 268. Okey. Top speed 120, cuma bayar bulanan RM268 sahaja kalau buat full load. Jadi bagi Abang Giro berbaloi lah. Cuma ada orang minat motor macam ni, ada orang tak minat. Untuk Abang Giro, terus tangan Abang Giro cakap, Abang Giro kurang minat motor yang bentuk macam ni. Abang Giro tak suka kalau Abang Giro beli motor pun Abang Giro tak akan buang punya ekor belakang dia macam ni. Abang Giro lebih suka dia ada ekor. Abang Giro ni pelik sikit yang kadang-kadang tu. Jadi, apa nak tengok motor apa pula, boleh komen kat Abang Giro. Jadi, kalau tak ada nak tengok motor tu, boleh tinggalkan kat Abang Giro like untuk menambah Abang Giro punya semangat untuk buat
motor yang seterusnya. Okey, apa-apa pun semoga dipermudahkan segala urusan.